Daripada video yang saya buat tu, saya tunjuk secara relax-relax, secara slow motion lah daripada video yang saya buat tu. Kalau kita parking dekat tempat yang bercuram contoh macam ni kan, dia ada sangkut gear. Jom saya tunjuk. Relax-relax, slow-slow je saya tunjuk. Bagi faham semualah. Itu hari laju-laju saya buat. Okey, saya pilih Myvi lah hari ni Kalau tengok depan office kita ni, parking dia agak curam sikit kan. Tengok Beza tu kan, sengit kan. Ativa tu kan. So, jom kita parking Myvi kita ni. Okey, jom kita reverse Myvi kita. Kita parking reverse. Tempat yang agak sengit sikit, tak rata. Tu dia naik. Sekejap kita dekat lagi sikit. Okey. Tu lah, nampak curam dia. Okey. Biasa yang orang buat, daripada gear R ni, kita reverse tadi, dia terus pergi P, dia lepas kaki dari brake tu. Lepas, baru dia tarik handbrake. So, bila keadaan macam ni, kereta kita ditahan dari bergerak oleh gear. Kita letak P dulu. Baru kita lepas brake, kita tarik handbrake. Cuba kita masuk, kita reverse. Dia ada sangkut, dia ada bunyi tau. Keletup, dia ada bunyi. So, step yang saya selalu buat dan saya selalu ajar customer saya untuk parking di tempat yang curam sikit, yang sengit. Sorry saya buat ni slow-slow, panjang sikit lah. Kalau kelang kabut takut orang tak faham. Okay, saya reverse balik. Reverse. Okay, cuba step macam ni. Daripada gear reverse ni, letak dekat end dulu. End dulu, okay. Kaki masih kat brake tau. Tarik handbrake kuat-kuat. Perasan tak kalau kita tarik handbrake, kita lepas brake daripada pedal tu, dia akan bergerak sikit ke depan. Dia akan bergerak sikit. Kalau kita parking reverse macam inilah, kalau kita parking depan tu lebih tinggi, dia akan reverse ke belakang sikit je. Bila betul-betul dah stop, kereta tu dah stop, relax-relax je, tak payah kelang kabut, barulah kita tekan balik brake, baru kita masuk P. Maknanya kat sini, kereta kita ditahan bergerak tu ke belakang ke depan ke, yang tempat curam tu, oleh handbrake. Beban dia dekat handbrake. Bukan dekat gear, bukan dekat gearbox. So maknanya bila kita nak jalan balik daripada P tu, kita nak reverse, dia tak ada beban, dia tak ada sangkut. Sebab dia sangkut tadi dekat handbrake. Kalau kita buat yang first step yang saya ajar, yang salah tadi tu, yang saya tunjuk tu, beban dia lebih kepada gear. Sebab tu bila kita nak dari P tu, nak tarik ke reverse tu, dia keletak, dia bunyi. Sebab dia macam sangkut tau benda tu. Sebab beban yang kita parking satu seharian tu, ataupun beberapa jam tu, ditahan oleh gearbox. Faham tak? Itu dah paling slow saya cakap tu. Harap-harap membantulah. Okay? Assalamualaikum. Bye-bye.